silence all the dark. Gambar dengan realiti jauh yang beza. Ini ke bilik yang saya nak sewa? Yalah, betul Kecilnya. lah. Bos, awak nak bajet murah? Inilah biasa. Harga sewa bilik ni memang berpatutan. Sekarang harga sewa kat KL sangat mahal tau. Takkanlah kecil macam ni. Tak naklah. In the silence all the dark. Dia ni siapa? Oh, dia pengewa juga. Dia sewa bilik sebelah. Oh, okey. Kalau macam tu saya nak sewa. Sewa sebulan 800. Bilik kecil macam ni, sewa 800. Mahal lah. You tahu tak? In the silence all the dark night. Okey. Sebenarnya 800 tu murah je. Saya sewa lah. Deposit 3 bulan. Apa? 3 bulan deposit? In the silence all the dark night. Oh, 3 bulan saja kan? Okey, saya transfer sekarang . Terima kasih, bos. Nah, jom sign kontrak kat sini. In the silence all the dark night. Kenapa dia bawa luggage? Oh, kontrak dia tamat hari ni. Dia nak balik kampung kahwin. Kalau macam tu, saya pun nak tamatkan sewa saya lah. Kalau macam tu, deposit awak tidak boleh dipulangkan.